Tapi kalau macam Bella paksa, kita cuba naikkan sikit ke pukul 11. So semalam itulah tak apa. Kita teruskan. Boleh review balik tak semua bundle? Okay, cantik. Boleh saya. Bag nombor 1 lagi dulu. Besok dia ada meeting. Alhamdulillah. Kau ada meeting sekali ke? Tak ada. You je. Ada lah. Tak ada. You je. Nak meeting seorang ke? You je meeting. Okay dah. Teruskan. Kita punya bundle makna apa? Okay. Ada. Bundle makna bag nombor 3. Okay, kita buy 3 get 6. Kita akan beli. Korang akan dapat ni Bellos Fiber. Where Bellos Fiber ni sebenarnya bagus untuk perut lah Untuk orang yang tak makan sayur. Untuk orang yang selalu berak ker. Ini. Okay. Dia ini Whitey Snow. Ada probiotik. Kalau korang untuk nak jaga kulit, nak kulit tu nampak lebih sihat, nak kulit tu nampak macam berseri-seri, ini. Tapi kena konsisten dik. And then last, dia ada meal replacement. Meal replacement ni I tengok, I tahu kenapa bila I makan waktu sahur, dia membuatkan I tahan lama. Sebab dia ada konjac. Sebab konjac tu memang, dia macam jelly tau. Dia macam penuh. Okay. So kalau you all beli bag nombor 3, dapat 3 benda ni, you all akan dapat ini satu dan another 2 free gift. Bag nombor 3. Okay. Kita dah up Blackpink. Oh, kita dah update pink. Inilah last. masanya untuk korang dapatkan kita punya giveaway. Sebab ini adalah Blackpink terakhir yang kita akan letakkan semua live. Allahuakbar. Jadi Tinggal lagi berapa minit? yes. Boleh kita access Blackpink tu? Lagi 4 minit sekarang. 4 minit lagi 4 Orang minit. cakap meal replacement boleh makan pada waktu tengah hari? Boleh. Boleh. Engkau pula meal replacement. betul. Engkau pula lunch nasi ganda, sotong dengan ayam. Lebih baik kau Soto dan ayam ni. lebih baik kau ganti dengan ni. Sedapnya. Okey. Kalau konsisten ganti, insya-Allah you all akan dapat rezeki. Actually, I kesian. You dah makan tak dinner? Mesti belum kan? Tengok belum kan? Okay, Bundle Bella ada apa? Nanti kita cari makan. Bundle Bella dapat apa? Bella dapat ni. Cara kita punya soket ni. Jangan selalu nak buka sebab kuku je. Tapi boleh nampak ni. So korang sentiasa sebab bas akan menghanti korang, akan ikut korang ke mana-mana. Ya, tapi ini untuk phone, untuk letak kat belakang phone. Kita nak pegang phone Memang pun pun senang. saja, lain tak boleh. Mini for phone lah. So boleh pegang phone dengan lebih mudah dan boleh jadi phone stand juga. I nak buat macam tu. Jangan risau, benda tu ada stiker ni sekali. Korang dapat terus boleh lekat je kat handphone korang tu. Okey. YB punya bundle? Saya punya semua ada whitey snow. Okay. Cuma saya punya je fokus kepada pop white dan juga cranberry. Tadi dah nampak dah makna tadi ambil pop white, ya. Perbezaan pop white dengan whitey snow ni, kedua-dua persamaannya adalah it is focusing on probiotic health for your gut health. Tetapi satu cara dia bancuh, satu adalah kita pop it dan terus ambil, dan dia berbentuk apa? Serbuk. Dan pada masa sama dia kipas. Free gift. Ya, as a free gift. Dapat lagi 2 juga free gift tau korang. So jangan lupa ambil bundle Makno atau Bella ataupun YB Sadi. Alright. Sebab ini last. Okay, kita ada lagi 2 minit 43 saat untuk free gift. Free gift kali ni adalah topi tu. Siapa yang dapat, okay? Betul. Hi Hillary. Hi. Hillary. Bella cantik. Dia kata. Ada orang komen tanya Bella nak pick up line 1. Ingat Bella ni apa? Macam robot pick up line. Dia kena dengan penuh keikhlasan. Ya, ni nantilah. Ingat kita ni selalu macam kau team lah kita pick up line. Tak. Dia selalu spontaneous. Ya. Dia kena jujur daripada hati ke hati kan? Tapi tak boleh berhenti lah. Kalau nak kasi pick up line, kena lah. Tak boleh jealous, cemburu lah. Tak boleh, mana boleh. Pick up line hanya bagi saya je, orang nak dengar. Ya, Makno, hai. Okay, lagi 10 unit. Minta dia orang check out sekarang. 10 minit? 10 unit. 10 unit. Korang boleh check out sekarang. Yes. Masa tak lama dah. Masa dah tak lama dah. Ni untuk korang dapatkan kita punya giveaway ni. Ni like gambar. Pocket. Kita ada bel lah, comel semua barang-barang kita. Ini korang ada 10 minit lagi untuk korang dapatkan 10 unit tu. So inilah masanya untuk dapatkan. Okay? Betul. Dan beli, thank you. Nanti Ya. lepas habis giveaway backpick atas korang, bagi tahu siapa yang dapat. Nak join Iron Man. Tak payah Macam mana tu Kalau maksudnya? dah join Iron Man tak perlu ambil suplemen. Not true. Sebab join Iron Man I rasa perlu ambil lagi suplemen. Ya. Ingat bila kita dah menyeksa badan 13 jam tu, kita punya immune system terus tinggi balik. No. Your immune system drop so badly. Sebab tu
kemungkinan untuk sakit selepas buat Ironman ni sangat tinggi. Cuba korang bersenam 5 jam, 6 jam tak berhenti. Selepas tu memang rasa badan sangat lemah. Sebab itulah kena ambil suplemen. Ya, dan saya selalu kongsikan probiotic health ni kadang-kadang will make or break your race tau. Tak kira korang berbasikal ke, berenang ke, buat Ironman ke. Kenapa? Sebab kalau tak jaga probiotic health, iaitu kita punya gut health ni, selalu bila kita nak berlari macam tu lah, rasa senap, rasa bloating, nak ambil air, masuk makanan pun macam dia rasa macam nak keluar je. Sebab tu teramat penting nak bagi orang yang adaptasi gaya hidup yang sihat. Betul. Ada tak tanda-tanda yang kita boleh nampak kalau kita punya gut tak pun nak sihat? Dia first memang rasa bloating lah. Kedua kadang-kadang you rasa macam rasa panas. To me dia akan rasa macam sakit kat sini. Dan macam terlalu lesu. Lepas tu kulit kusam kan? Ya. And then kadang-kadang kalau kita punya gut health ni tak okey, kita makan apa pun tak jadi. Betul. Makan apa pun dia tak nampak hasil dia. Orang cakap I serius sangat malam ni sebab tu menggunakan Bella untuk ada orang berikan pick up tanya line. Bella ambil yang set mana? Bella consume apa? Whitey Snow saya yang ni. Bag 1. Yes, bag 1. I'm talking about Whitey Snow ya. Sorry, just in case. Kita ada bundle, kita dapatkan bundle tu dan korang berpeluang tak dapat. Siapa yang dah dapat? Rasanya dah Berapa orang dah dapat? Yes. Banyak lah dapat tu. Tapi kita ada berapa set je lagi ni?